Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Video ini adalah video bagi configuration distributed file system namespace ataupun singkatannya dipanggil DFS namespace. Dan amali ini adalah amali sambungan daripada amali sebelum ni, yang mana kita buat sebelum ni kita dah buat sehingga direct access configuration. Untuk amali DFS namespace ni kita akan pakai dua VM sahaja, iaitu klien PC01 dan klien dan STM DNS. Dua VM ni sahaja, jadi kita boleh shutdown semua VM yang lain. Tinggalkan klien PC01 dan STM DNS. Alright, sekarang ni kita cuba ping stm3.com. Kita cuba ping domain stm3.com daripada klien PC01. Contoh saya ping ni tak berjaya sebab saya baru saja on klien PC01 dan server STM DNS pun saya baru on. Kalau tengok dekat network adapter ni, klien PC01 tak dapat IP address. Biasanya kes macam ni sebab DHCP server tak running. Kita pun pakai evaluation copy sahaja, ISO image Windows Server 2022 ni ISO evaluation. Jadi kita kena buat macam ni lah. Dah pakai lama ni, kita kena buka balik DHCP console dalam STM DNS. Lepas tu kita tekan Alt Task dan kita tekan Restart Server. Okey, step ni anda tak perlu buat. Kalau anda buka klien PC01 dan anda dah dapat IP, dah jumpa domain stm3.com, anda tak perlu buat macam saya tunjukkan tadi. Dalam video ni saya perlu buat lah sebab saya buka klien PC01 dan juga STM DNS. Dia punya DHCP tak running, jadi saya kena buat macam tadi supaya DHCP server running dan klien PC01 dapat network information. Jadi kalau kita ping semula daripada klien PC01, kita ping domain stm3.com, dia akan dapat reply seperti tadi. Jadi bila kita dah dapat reply, barulah kita boleh teruskan dengan configuration DFS namespace. Okey, langkah pertama kita kena create user dahulu untuk testing. Jadi buka STM DNS, tekan tools dan tekan Active Directory Users and Computer. Untuk DFS namespace ni sebaiknya kita pakai user barulah. Kita create OU dulu, create organizational unit. Klik kanan pada domain stm3.com, tekan new dan pilih organizational unit. Contoh saya letak nama organizational unit saya production team. Okey, ini contoh lah dalam video ni saya guna production team, tekan OK. Jadi kita dapat satu organizational unit. So dalam OU ni kita create new group. Klik kanan pada OU tu, kemudian tekan new dan pilih group. Masukkan group name. Contoh saya letak production users. Nama group dia production users pakai default. Tekan OK. Seterusnya kita create satu user. Contoh saya letak new user. Nama user dia DFS user. Full name. Kita terus letak kat full name. Tak perlu letak first name, initial, last name. Letak terus dekat full name. OK. DFS user 01. User local name DFS user 01. Boleh buat macam ni ataupun saya rasa yang terbaik kita terus letak nama orang lah. Cancel ini cancel. Dekat full name ni saya nak letak nama orang terus. Contoh saya letak Ali bin Abu. Ali bin Ahmad. Ali bin Abu selalu dah buat. Ali bin Ahmad. Kemudian user local name Ali.A. Kemudian kita tekan next. Kita masukkan password. Yang ni biasalah kita guna password P huruf besar alias SSW0RD, kemudian re-enter password. Dan di bawah tu kita uncheck user must change, pilih password never expired, tekan next dan tekan finish. Alright, siap satu user, kita create satu lagi user. Step sama, klik kanan dekat OU production team, new user. Yang kedua, contoh saya letak full name yang kedua Husna binti Zainal. Husna binti Zainal, user logon name husna.z, tekan next. Masukkan password, confirm password, uncheck user must change password at next logon, tekan pada password never expired, tekan next dan tekan finish. Alright, jadi kita dapat macam ni. Yang ni adalah AD objek yang kita create. Okay, make sure kita ada dua user macam tu, satu group production users. Jadi production users ni group kosong, kita kena highlight dua user yang kita create, kemudian klik kanan dan tekan add to group. Type production.
Ni kita nak cari group name. Kemudian kita tekan yang check name, dia akan naik production users. Okey, dah confirm betul, kita tekan OK. Dan kita akan dapat macam ni lah. The add to group operation was successfully completed. Tekan OK. Jadi kalau kita tengok dekat group members ni, kita dah nampak lah 2 user account yang kita create tadi dah masuk ke dalam group production users. Alright, selesai kita create AD object macam ni, barulah kita install rules untuk DFS namespace. Jadi tekan dashboard, tekan add rules and features, next sehingga select server rules. Lepas tu expand bahagian file and storage services. Lepas tu kita expand lagi file and iSCSI services. Dan check pada kotak DFS namespace. DFS namespace, tekan dekat situ. Kemudian tekan add features. Lepas tu kita next sahaja sehingga install. Ok, next. Lepas tu tekan install. Tunggu sehingga selesai install. Alright, dia akan ambil masa sikit lah. Ok, jadi tunggu sehingga selesai install. Selepas sahaja selesai install, kita boleh close. Dia akan naik macam ni, installation succeeded. Tekan je button close. Next, kita tekan tools dan cari DFS management. Tekan pada DFS management. Ok, tunggu sat. Dia ambil masa sikit lah. Alright. Bila dah naik macam ni, kita boleh nampak di sebelah kiri bawah DFS management ada namespace. Okey, tekan dekat namespace. Sekarang ni kosong lah, kita punya namespace belum ada configuration apa-apa. Klik kanan pada namespace. Tekan new namespace. Okey, sekarang ni dia suruh cari server. Server mana kan? Server kita, server STM-DNS. Jadi browse. Lepas tu kita tekan advance. Okay, kemudian tekan find now. Dia akan automatic carilah. Kat sini dia akan detect beberapa server yang pernah link dengan STM-DNS. Alright, untuk STM-DNS, untuk DFS namespace ni memang kita kena pilih STM-DNS. Yang router tu kita tak install kan. Kita tak install DFS namespace, memang tak ada lah. Jadi pilih STM-DNS. Kemudian kita tekan OK. Seterusnya, bila dah select server, tekan next. Kemudian diminta kita masukkan nama untuk namespace. Enter a name for the namespace. Nama ni boleh reka sendirilah. Kalau kita baca kat atas tu, dia beritahu this name will appear after the server or domain name in the namespace path, such as //server /name or //domain /name. Alright, contoh saya letak nama namespace stm_share. stm_share. Okey, ni nama ni anda boleh set sendiri. Kemudian tekan edit setting. Alright, lepas tu local path of share folder ni contoh saya pakai default lah. Kita tak create partition satu lagi. Kita akan buat satu lagi ya. Yang ni untuk yang pertama ni. Untuk namespace biasa ni kita pakai je default path. Kemudian untuk share folder permission ni pun kita pakai default aja. All user have read only permissions. Alright. Okay, all user have read only permission. Jadi kalau kita buat sharing menggunakan namespace macam ni, selalunya kita nak bagi file tu orang boleh baca sajalah, tak boleh override ataupun create file dalam tu. Tekan OK, kemudian dia bagi tahu pula kat sini select the type of namespace to create. Yang ni pun kita pakai default je, next. Alright, lepas tu tekan create. Ok, create namespace success. Jadi selesai kita buat satu perkongsian file menggunakan DFS namespace. Tekan je close. So sekarang ni kita ada satu lah namespace //stm3.com /stm_share. So untuk default location path yang link kepada nama namespace ni, DFS namespace ni ialah dekat C tadilah, default lah. Nanti kita akan tambah satu partition. Kemudian kita akan buat new folder yang mana kita akan pointkan kepada DFS namespace ni. Okey, sekarang kita dah buat new DFS namespace. Kita cuba test access melalui client PC 01. Okey, so kita buka VM client PC 01. Kemudian kita tekan dekat bahagian type to search. Make sure komputer kita ni ada akses ke stm3.com lah. Tadi kita dah buat test ping berjaya kan. Jadi tekan dekat run.
Okey, buka run. Kemudian kita tadi yang ni kita copy paste lah. Right. Macam tadi ni saya copy paste sebelum ni. Saya test. Kalau baru nak access, kita kena manual type lah. //stm3.com /stm_share. Alright, dia akan ambil masa sikit lah. Tunggulah sehingga dia akan naik prompt untuk kita login. Kalau klien PC 01 ni kita dah login menggunakan domain user, jadi tak perlulah buat step ni macam ni. Dalam video ni klien PC 01 saya memang login user biasa, local domain. Jadi dia nak pop up untuk kita login masuk Dia nak enter network credentials. So user yang boleh access ni adalah user yang kita create dalam stm3.com dalam Active Directory Users and Computer. Alright. Jadi dia naik macam ni lah sebab saya tak join domain Anda boleh tengok tadi this PC dia tunjuk workgroup kan, tak join domain, jadi kita kena login macam ni. Contoh saya pakai ali.a, masukkan password, tekan OK. Anda nampak kita dah dapat akses ke stm3.com/stm_share. Alright, jadi dah berjaya lah. Kita dah berjaya configure DFS namespace. Jadi untuk configuration lain, contohnya referral, untuk DFS namespace ni kita buka balik DFS management. Kemudian kita klik pada namespace yang kita buat tadi kan. Ini kan stm3.com. Okay, bila kita klik, kita boleh tengok dia punya properties Yang ini untuk configuration properties bagi DFS namespace yang kita buat. Contoh tekan pada tab referrals. Jadi kat sini kita boleh set specify the amount of the time that clients catch before referrals for this namespace. Cache duration in second. Default dia 300. Okay, jadi boleh ubah lah. Biasanya kita ubah cache duration sahajalah biasanya lah. Contoh dalam video ni saya tak kacau setting ni. Cuma saya nak tunjuk saja dekat mana kita boleh ubah. Jadi kita pangkar. Next kita akan configure satu partition yang baru Kita akan tambah disk baru bagi STM-DNS supaya kita boleh configure DFS namespace ataupun share folder menggunakan DFS namespace menggunakan partition selain daripada partition C. Alright. Jadi untuk tambah partition ni, kita sebenarnya memang kita tak nak pakai lah. C ni adalah Windows Nak tambah partition, kita kena power off dulu VM STM-DNS. Buka setting details, kemudian tekan pada storage. Tekan dekat perkataan storage. Lepas tu kita tekan icon plus HDD tu Kemudian tekan create. Seterusnya kita tekan finish. Ni contoh saya pakai default lah 50GB. Tekan finish. Lepas tu tekan OK. Seterusnya kita power on balik virtual machine STM-DNS. Okay, so kita punya STM-DNS sekarang ni ada dua partition lah. Jadi langkah pertama kita kena enable dulu partition ni. Tekan tools. Tekan computer management. Okay, lepas tu tengok pada disk management. Tekan pada disk management, dia akan automatic detect initialize disk. Jadi yang ni kita kena tekan OK Kita pakai MBR saja. MBR default setting kita pakai MBR master boot record, tekan OK. Alright, contoh dalam video ni saya nak set partition baru ni sebagai D. Tapi sekarang ni D, drive letter D digunakan oleh optical drive. Jadi kita kena ubah dululah. Klik kanan pada optical drive dalam ruangan healthy primary partition. Kemudian tekan change drive letter. Lepas tu kita tukarlah. Contoh saya ambil, saya tukar kepada E. Okay, ini dia nak notification warning tu, tekan je OK. Confirmkan dulu sehingga dia tukar jadi E. Kalau dia tak tukar macam ni kan, kita refresh tengok. Dia ambil masa sikit lah. Kalau dia tak naik ni, refresh. Confirmkan dia dah berubah menjadi E. Macam ni kan, dia dah tukar CD-ROM kita jadi E. Barulah kita format new disk tadi. So klik kanan pada disk 1, new simple volume. Ini next je sampai habis, dia akan dapat drive letter D. Jadi kita boleh tengok sekarang ni kalau dah siap format, ini boleh tutup disk management tu, computer management ni boleh close saja. Kita tengok dekat Windows Explorer. Windows Explorer, ini pun sama ni, kalau tak naik macam ni kan, dia lambat sikit Dia tak keluar perkataan E, drive letter tu.
So kita refresh. Kalau kita refresh tak naik juga, cuba ulang baliklah langkah untuk assign drive later. Kita langkah untuk format new partition dan assign drive later. Sekarang ni kalau kita tengok dekat this PC, kita dah boleh nampak ada dua partition C dan D. Jadi buka partition D, kemudian kita create satu folder, klik kanan dalam partition D, tekan new folder. Letakkan nama folder, contoh saya letak nama production space team. Ini nama folder contoh lah, anda boleh tukar nama lain pun boleh. Kemudian klik kanan pada folder production team, tekan properties. Seterusnya tekan pada tab sharing. Okey, tab sharing ni kita kena tekan advanced sharing. Lepas tu check pada kotak share this folder. Pada ruangan share name kita buang space. Okey, contohnya production team ni dia ada jarak kan. Kita delete space bagi dia rapat macam tu. Alright, ataupun kita nak ubah nama lain pun tak apa, tapi jangan bagi ada space. Okey, lepas tu kita tekan apply dan tekan OK. Okey, saya ada lupa satu step lagi sebenarnya sebelum kita tekan OK, tapi kalau tak apalah, kalau dah ikut macam saya ni, bila tekan OK, kita ada satu benda lagi yang perlu kita set. Yang mana sepatutnya tak perlu tekan OK lagi lah. Kita set siap-siap pun boleh Okey, kena masuk balik dekat advanced sharing tadi. Saya lupa ada benda satu. Kena set tekan balik dekat button advanced sharing, permission. Permission ni kita kena set. Okey, tekan balik permission, kita set everyone full control. Kemudian tekan apply, tekan OK. Sekali lagi tekan apply dan tekan OK. Jadi bila kita set everyone full control, semua orang boleh access. So kita control pula siapa yang boleh access melalui tab security. Alright, bila tekan tab security ni, kita boleh nampak di bawah tu ada group or user names. Okey, yang tu yang boleh access, siapa yang boleh access. Jadi kita akan edit, kita akan benarkan group tertentu sahaja boleh access. Kita tekan advance, so kat sini kita boleh nampak group account users, dan juga kalau tengok ni semua group lah. Type allow ni semua group. Jadi kat sini kita akan delete yang mana tak berkenaan dan kita benarkan hanya group tertentu sahaja. Sebab tadi kita dah buat permission untuk sharing file ni untuk everyone kan. Everyone full control. Jadi kita control permission melalui tab security. Okey, tekan dulu disable inheritance. Lepas tu tekan convert ke atas tu. Alright, dia akan tukar jadi macam ni. Kemudian kita delete. Yang bawah sekali ni delete. User. Okey, remove. Yang kedua ni pun kita remove. User ni pun kita remove. Okey, creator, owner, system dan administrator ni kita kekalkan, kita tambah satu lagi. Okey, select a principal, kemudian kita masukkan nama group. Siapa yang boleh access. Jadi type saja PRO, kemudian kita ambil. Okey, kita ambil yang mana? Production user. Ini kita create dalam AD tadi. Kemudian kita tekan OK. So production users ni kita set dia boleh read dan kita tambah write lah. Tak perlu bagi access full control. Ini ikut kita punya privilege. Contoh dalam video ni saya bagi dia boleh read and write sahajalah. Kita tambah write di bawah tu, check pada kotak write. Okey, kat situ kita ambil applies to this folder only. Okey, boleh je letak this folder only dulu baru kita set right, kemudian tekan OK. Lepas tu tekan apply dan tekan OK. Siap yang tu boleh close paparan properties bagi folder production team. Close sahaja. Kemudian kita tengok balik dekat server manager. Buka balik server manager. Kita nak access semula DFS management. Jadi tekan tool dan tekan DFS management. Okey, boleh maximize dulu. Kemudian kita tekan namespace. Alright, kita tak create new namespace lah. Kita edit saja namespace yang kita create sebelum ni. So, tekan dekat kita punya namespace. Lepas tu, klik kanan dan tekan new folder. Kemudian, nama folder ni kita boleh buat balik lah. Nama apa lah. Tak semestinya sama dengan kita punya nama folder. Contoh, saya letak production-team.
Kemudian kita tekan button add. Lepas tu kita browse. Kemudian kita pilih folder yang baru kita buat tadilah, production team. Okay, highlight dekat production team dan tekan button OK. Ada dua, stm_share ni yang mula-mula tadi kan. Kita akan ambil yang baru yang kita set dalam partition D. Tekan OK dan tekan sekali lagi OK. Alright, selesai. Inilah dia cara macam mana nak configure DFS namespace yang mana pas kita pointkan ke partition D. OK, jadi kita boleh test tengok. Contoh, saya create satu text document file. Saya letak nama file dia admin file test. Okay, yang ni kita create directly dalam server DFS namespace sendiri. Kemudian kita cuba test menggunakan client PC01. Kita access melalui user domain. Login menggunakan user Ali dulu. Lepas tu create file. Bila dah berjaya logout, kita login balik guna user kedua iaitu Husna dan cuba create file. Contoh client PC01 kita ni masih lagi ada permission untuk user Ali bin Abu. Tadi kita dah login pakai Ali bin Abu. Selagi kita tak logout ataupun kita tak shutdown client PC ni, memang dia ada privilege Ali bin Abu. So kita copy paste ataupun buka balik share folder menggunakan DFS namespace yang sama. Kita akan nampak share folder baru iaitu production-team. Kita nampak file admin file macam ni . File yang ni admin yang create dalam server. Jadi sepatutnya Ali pun boleh create file sebab dia ada permission right. Husna pun boleh create file. Alright, so untuk video DFS namespace configuration sampai di sini saja. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dia.My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.